PM Anwar tegaskan pelan bantuan ke Palestin mesti dikoordinasi dengan teliti. Tindakan kibar bendera Israel adalah dilarang kerana termasuk perbuatan melampaui batas. Sanusi Maknor sahkan pembahagian kerusi antara parti komponen PN bagi PRN Sabah telah dimuktamadkan. Mahfuz dakwa kenyataan PAS enggan namakan calon PM hanya ingin tutup sesuatu lebih besar. Amanah Johor sedia berdepan pertandingan 3 penjuru pada PRN. Alami demam dan lenguh badan, Ustaz Mat Kecik dikejarkan ke hospital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pelan bantuan kemanusiaan dari Malaysia ke Palestin mesti dikoordinasi dengan teliti dan berkesan agar setiap bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan. Dia memaklumkan perkara itu semasa pertemuan dengan rangkaian masyarakat sivil Malaysia yang menggerakkan OPS Ehsan dan Sumut Flotilla di Pejabat Perdana Menteri Putrajaya. Katanya dalam hantaran susulan perkembangan terkini di Palestin, beliau bersama rangkaian masyarakat sivil Malaysia yang menggerakkan OPS Ehsan dan Sumut Flotilla telah bertemu bagi menyelaras tindakan segera menghantar bantuan kemanusiaan ke Palestin. Datuk Seri Anwar berkata, dengan kebijaksanaan, kecekapan dan semangat solidariti yang ditunjukkan, usaha itu akan membantu meringankan penderitaan rakyat Gaza sekaligus menjadi lambang keprihatinan serta kemanusiaan rakyat Malaysia terhadap perjuangan Palestin. Kita ke perkembangan seterusnya. Mufti Wilayah Persekutuan Ustaz Ahmad Fawaz Fadzil berkata, tindakan mengibarkan bendera Israel secara terbuka adalah dilarang kerana termasuk dalam perbuatan yang melampaui batas syarak apabila menzahirkan pengiktirafan terhadap kezaliman dan menyinggung sensitiviti umat Islam di seluruh dunia. Tindakan itu juga bercanggah dengan dasar luar Malaysia yang menolak sebarang hubungan dengan Israel. Oleh itu, katanya, umat Islam sewajarnya lebih berhati-hati dan berwaspada dalam perkara yang boleh membawa kepada salah faham atau fitnah terhadap agama Islam dan perjuangan ummah Palestin. Ahmad Fawaz berkata, tindakan mengibarkan bendera rejim Zionis merupakan perkara yang amat sensitif kerana ia berkait rapat dengan simbol kezaliman, penjajahan dan penindasan berpanjangan terhadap umat Islam di Palestin. Beliau berkata, lazimnya perbuatan mengibarkan bendera secara terbuka dikaitkan dengan suatu bentuk pengiktirafan, penghormatan serta kecintaan terhadap entiti yang diwakili bendera itu dan dalam konteks hubungan antarabangsa. Perbuatan terbabit seringkali ditafsirkan sebagai isyarat persahabatan, persetujuan atau pengakuan terhadap legitimasi entiti tersebut. Beliau berkata, Malaysia secara konsisten tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat dan tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik sejajar dengan pendirian Malaysia yang menyokong penuh perjuangan rakyat Palestin dalam menuntut hak kemerdekaan mereka. Sudah settle semua pembahagian kerusi antara parti-parti komponen PN. Nanti saya umum berapa kerusi masing-masing. Demikian kenyataan Ketua Pengarah Pilihan Raya PN dan PAS Pusat Sanusi Maknor berkait pembahagian kerusi antara parti komponen dalam PN bagi PRN Sabah. Difahamkan rundingan kerusi telah selesai dan kini hanya menunggu pengumuman rasmi oleh pimpinan tertinggi parti. Sanusi yang juga Menteri Besar Kedah berkata, pengumuman rasmi mengenai calon dan kerusi dijangka dibuat sebelum tarikh penamaan calon pada 15 November ini, namun jentera pilihan raya PN sudah mula digerakkan lebih awal. Pada Khamis, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Ramlan Harun dalam sidang akhbar mengumumkan
tarikh penamaan calon pada 15 November, manakala tarikh undi awal pada 25 November dan tarikh undi adalah pada 29 November. Sementara itu, ditanya mengenai pelantikan Anwar Musa sebagai pengarah pilihan raya PAS Negeri Sabah, Sanusi menjelaskan ia adalah jawatan khusus bagi PRN negeri berkenaan dan tidak bertindih dengan peranannya sebagai Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat dan PN. Hakikatnya, mudah. PAS tidak berani menamakan calon Perdana Menteri kerana sedang berbalah dengan Bersatu. Itu dakwaan Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar yang berpandangan kenyataan PAS yang enggan menamakan calon Perdana Menteri hanya sekadar helah untuk menutup sesuatu lebih besar. Sebelum ini, PAS dikatakan memiliki berlori-lori calon Perdana Menteri yang boleh ditawarkan kepada pengundi. Justru tidak logik untuk parti itu enggan mengemukakan sebarang nama. Katanya dalam kenyataan, andai calon terbabit disabotaj, seperti yang didakwa Presiden PAS Abdul Hadi Awang, mereka masih ada pemimpin lain dari lori yang ketiga atau keempat yang boleh diketengahkan. Tambahan pula, kata Mahfuz, PAS juga mempunyai 4 orang menteri besar yang boleh ditawarkan sebagai pemimpin contoh seperti yang sering diuar-uarkan oleh parti tersebut. Sementara itu, Amanah Johor menegaskan kesediaan untuk berdepan pertandingan 3 penjuru pada PRN Johor akan datang tanpa bergantung kepada sebarang runtingan pembahagian kerusi dengan Barisan Nasional BN. Menurut Timbalan Pengerusi Amanah Johor Zulkifli Ahmad, walaupun di peringkat persekutuan wujud kerajaan perpaduan antara Pakatan Harapan PH dan BN, namun realitinya di Johor, kerajaan negeri dibentuk sepenuhnya oleh BN tanpa sebarang penlibatan rasmi PH. Katanya, PH adalah pembangkang di Johor, tidak wujud perkongsian kuasa di peringkat negeri. Jadi, sebarang kerjasama pilihan raya antara PH dan BN akan dilihat tidak konsisten serta mengelirukan pengundi. Menurutnya, Amanah Johor menganggap rundingan pembahagian kerusi antara PH dan BN di negeri itu sebagai tidak relevan. Sebaliknya, memberi tumpuan kepada persiapan jentera parti untuk bertanding di semua kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Beliau berkata, kerjasama dengan BN juga dikhawatiri akan mencecaskan peluang Amanah memperluas pengaruh politik kerana kebanyakan kerusi tradisi parti itu kini berada di tangan BN, hasil peratus keluar mengundi rendah semasa PRN 15 iaitu sekitar 54.5%. Sukarelawan Misi Kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF Muhammad Abdullah atau Ustaz Mat Kecik dikejarkan ke Hospital Kemaman selepas mengadu kurang sihat sebaik selesai menyampaikan kuliah Maghrib di Kemaman. Lapor Harian Metro, Abang kepada Pengasas Madrasah Darul Zahra Muhammad Faizul Abdullah berkata, Mat Kecik ditahan di wad untuk rawatan dan pemantauan. Bagaimanapun katanya, atas permintaan, Mat Kecik dibenarkan pulang selepas meminta kebenaran untuk berehat di Kampung Dura, Kuala Berang, Hulu Terengganu. Muhammad Faizul berkata keadaan adiknya semakin sembuh tetapi masih memerlukan rehat sebelum dibenarkan meneruskan kuliah. Berikutan itu katanya, Mat Kecik terpaksa menangguhkan beberapa siri ceramah dan kuliah seperti yang dijadualkan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.